salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di dalam Ta'alim Hadis. InsyaAllah untuk pada hari ini saya akan membacakan hadis yang bertajuk manusia paling rugi dalam bulan Ramadan. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raghima anfu rajulin dhukirtu 'indah falam yusalli alayhi wa raghima anfu rajulin dakhala alayhi Ramadan thumma ansalakha qabla an yughfara lahu ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخله الجنة. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rugilah seseorang itu yang disebutkan namaku di sisinya namun dia tidak berselawat ke atasku. Rugilah buat seseorang yang telah masuk ke dalam bulan Ramadan sehingga berlalulah ia sedangkan dosanya tidak diampunkan. Dan rugilah seseorang yang masih bersama dengan ibu bapanya sehingga tua namun amal kebajikan bersama ibu bapanya tidak menyebabkan ia masuk ke dalam syurga. Jami' al-Tirmizi. Ulasan. Perhatikan hadis ini bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan mengenai 3 golongan manusia yang rugi dan hina di sisi Allah Subhanahu wa taala, iaitu mereka yang tidak berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang tidak mendapat keampunan dari Allah telah berlalunya Ramadan, dan mereka yang tidak melakukan amal kebaikan kepada kedua ibu bapanya yang berupaya menyebabkan mereka beroleh keampunan. Dari sudut bahasa perkataan raghima anfu membawa maksud tersungkurlah hidung seseorang itu ke tanah. Perkara ini dijelaskan oleh Mulia Ali Al-Qari yang menyatakan bahawa perkataan raghima membawa maksud tanah dan anfu adalah hidung. Ia seakan gambaran kepada orang yang tersungkur sehingga hidungnya diliputi dengan tanah, atau dalam bahasa utara disebut tertomoh. Dari aspek huraian metaforikalnya pula, frasa ini adalah satu perumpamaan buat orang yang ditimpa kehinaan dan kerugian. Kata Ali Al-Qari, wa ma'nahu lisaqa birrighami wa huwa turab ay dhulla wa hana wa huwa imma khabarun aw da'awun ay lahiqahu dhullun mujaratan bitarki ta'zimi wa qila khaba wa khasir. Dan maknanya ialah seseorang itu diliputi dengan al-righam, iaitu tanah yang membawa maksud kehinaan dan rendah. Ia sama ada membawa maksud makluman daripada Rasulullah SAW mengenai kerugian orang tersebut, atau doa kehinaan daripada baginda Nabi SAW, iaitu golongan yang disebut di atas, ditimpa kehinaan sebagai kehiasan kerana meninggalkan perkara yang besar, atau maksudnya mereka itu adalah golongan yang jatuh, roboh atau rugi. Mirqah al-mafatih. Salah satu golongan yang difokuskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini ialah
golongan yang tidak mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala setelah berlalunya Ramadan. Ini kerana Ramadan adalah bulan ibadah yang terbentang di hadapan mereka 1001 peluang untuk melakukan kebaikan. Dengan kebaikan yang kecil sahaja kita berpeluang meraih keampunan daripada Allah. Namun apa malanglah bagi mereka yang sempat menemui Ramadan sedangkan ia berlalu tanpa mereka memperolehi keampunan daripada Allah. Berikut adalah di antara golongan yang rugi kerana tidak memanfaatkan peluang untuk mendapatkan keampunan Allah, iaitu A. Orang yang bangun sahur tetapi tidak menunaikan solat 2 rakaat. Salah satu golongan yang rugi dalam bulan Ramadan adalah mereka yang bangun sahur tetapi tidak menunaikan solat 2 rakaat. Ini kerana di antara waktu yang paling mustajab untuk seseorang itu berdoa adalah di penghujung sepertiga malam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah turun ke langit di dunia setiap malam pada 1/3 bahagian malam yang terakhir. Lalu Allah bertanya, siapa yang berdoa kepadaku, nescaya Allah kabulkan, aku kabulkan. Sesiapa yang meminta kepadaku, nescaya aku perkenankan. Siapa yang meminta ampun kepadaku, sudah tentu aku ampunkan. Demikianlah keadaan sehingga terbit fajar. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari ini menggambarkan kepada kita bahawa waktu sepertiga malam yang terakhir adalah waktu doa. Kita sangat rapat dengan Allah. Namun malangnya ramai di antara kita yang hanya sekadar bangun bersahur dan tidak mengambil kesempatan ini. B. Orang yang tidak bersahur. Orang yang kedua yang berada dalam keadaan kerugian dalam bulan Ramadan adalah orang yang tidak bersahur. Ini kerana waktu sahur adalah waktu yang mengandungi keberkatan dan di sinilah potensi untuk mendapat keampunan daripada Allah telah terbentang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis memerintahkan kita agar jangan meninggalkan sahur. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bersahur itu mengandungi keberkatan, maka janganlah kamu meninggalkan bersahur sekalipun kamu sekadar meminum seteguk air sahaja. Kerana sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat, yakni mendoakan orang yang bersahur. Musnad Ahmad. Perhatikan berapa kerugian yang dialami oleh orang yang meninggalkan sahur. Pertama, dia tidak mendapat keberkatan waktu sahur seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Kedua, dia terlepas dari mendapat doa kebaikan dari Allah dan para malaikat. Dan doa Allah dan para malaikat inilah antara ruang untuk seseorang itu beroleh keampunan darinya. Inilah dia kerugian yang paling nyata buat mereka yang terlepas bersahur. C. Mereka yang melakukan maksiat. Ini adalah golongan yang paling rugi dalam bulan Ramadan seperti yang telah dibincangkan sebelum ini. Khalifah Umar Abdul Aziz pernah menjelaskan bahawa taqwa itu adalah bukan sekadar puasa pada siang hari dan bangun qiyamul lail pada malam hari sahaja, tetapi taqwa adalah meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah dan melakukan segala kewajiban. Atas dasar itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meniplak mereka yang melakukan maksiat dalam keadaan mereka berpuasa. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak meninggalkan kata dusta dan beramal dengannya, maka Allah tidak memerlukan dia meninggalkan makan dan minumnya. Sahih Al-Bukhari.
Menurut Al-Imam Ibn Al-Munir, hadis ini adalah satu kiasan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahawa mereka yang melakukan maksiat ketika berpuasa, maka puasa mereka tidak diterima oleh Allah. Dengan sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Allah tidak memerlukan mereka meninggalkan makan dan minum mereka. Ia seolah-olah satu perlian daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menegaskan bahawa orang yang melakukan maksiat ketika berpuasa ini telah mengundang kemurkaan Allah, lalu Allah tidak memerlukan puasa mereka. Ini adalah golongan yang paling rugi sekali. Ia bertepatan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebut bahawa rugilah mereka yang telah sampai ke dalam bulan Ramadan tetapi dosa mereka tidak diampunkan. Orang yang berbuka tidak orang yang berbuka tidak tetapi tidak berdoa. Ramai di kalangan kita yang terkadang menghabiskan masa di hadapan televisyen sementara menunggu waktu untuk berbuka puasa. Alangkah ruginya andai kita tidak mengambil kesempatan untuk berdoa pada waktu itu. Ini kerana pada waktu itulah waktu yang paling sesuai untuk kita memperbanyakkan berdoa, kerana ia dikatakan waktu yang mustajab. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mafhumnya, sesungguhnya bagi orang yang berpuasa itu terdapat satu waktu ketika dia berbuka di mana sekiranya dia berdoa maka doanya tidak akan ditolak. Jami' al-Tirmizi. Seorang sahabat Nabi bernama Abdullah ibn Amr tidak pernah mensia-siakan waktu ini. Setiap kali waktu hendak berbuka tiba, beliau akan berdoa, wahai Tuhanku, aku memohon dengan kerahmatanmu yang meliputi segenap pelusuk agar mengampunkan dosa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Tirmizi pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa terdapat 3 kumpulan yang mana doa mereka tidak akan ditolak, iaitu pimpinan yang adil, orang yang berpuasa ketika dia hendak berbuka, dan orang yang dizalimi. Ketiga-tiga kumpulan manusia ini mempunyai kedudukan yang istimewa di sisi Allah. Andai mereka berdoa, pasti Allah akan memperkenankan doa mereka. Lalu alangkah ruginya mereka yang tidak berdoa ketika waktu hendak berbuka puasa. Oleh yang demikian, manfaatkan sebaik-baiknya peluang Ramadan kali ini. Jangan sia-siakan peluang yang diberikan, kerana pada setiap saat dalam bulan ini terdapat ruang untuk kita berusaha mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, selesai untuk hadis pada hari ini. InsyaAllah semoga apa yang kita dengar dan faham dapat kita amalkan dan sampaikan kepada semua, insyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.